Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak daging rendang Padang. Biasa, yang daripada biasa yang saya buat. Kalau yang biasa saya buat tu cara pertama. Yang ni cara kedua resep rendang sapi. Okey. Rendang daging cara Padang. Okey, ni daging 2 kilo. Okey, ni cili kering saya rendam air panas, sekejap lagi kita kisar segenggam. Okey, ni bawang saya tak kisar tapi saya iris je 7 biji. Santan 2 kilo. Okey, ni bahan kisar. Kunyit hidup, halia, bawang putih, buah keras atau kemiri, serai nanti kita ketuk, daun kunyit kita simpul. Kita kisar buah keras, bawang putih, kunyit hidup, halia, jahe. Okey, ni ketumbar serbuk 2 sudu besar. Ni ketumbar sangrai 1 sudu besar. Sangrai dia lepas tu kita kisar. Okey, ni 4 sekawan. Okey, ni jintan putih dengan jintan manis 2 sudu besar, 2 sudu besar. Okey, ni cili padi, cili api. Okey, nanti kita kisar dengan cili kering. Okey, buat masa ni saja bahan-bahan dia. Bahan-bahan lain saya akan bagi tahu kemudian. Okey, jom kita tumis. Kali ni kita tumis, kita tak naik sekali. Biasa kalau rendang saya naik sekali kan. Dan saya tak pakai kerisik juga. Sebab nanti bawang yang iris ni akan jadi kerisik. Okey. Okey, kita letak minyak. Kali ni kita tumis. Okey, kita masuk 4 sekawan. Okey, kita masuk bawang 7 biji. Bawang 7 biji. Ni bawang ni antara yang menyumbang untuk serdak rendang. Banyak bawang, banyaklah serdak dia. Okey, saya masak, naikkan bau daging bawang ni. Okey, ni yang bahan kisar. Halia, bawang putih, buah keras, bawang putih. Okey, ni cili kering dengan cili api, cili padi. Okey, okey, kita bagi naik bau ni. Dan kita jumpa balik. Layu dan garing, kita letak ni bahan kisar. Buah keras, halia, bawang putih, halia, bawang putih semua. Okey, kita letak ni daun kunyit, serai. Serai banyak tak apa. 9, 10 serai ketuk. Okey, kita masuk ni sekali. Cili kering, cili api.
sayang-sayang kita godek. Selalu saya buat rendang rendang Minang je, bukan rendang Padang. Okey, biarkan sekejap. Jadi kita jumpa balik. Okey, biarkan sekejap. Jadi kita jumpa balik. Okey, kita letak rempah. Ni jintan manis, jintan putih. Ni serbuk ketumbar. Yang ni sangrai, yang tu serbuk. Setengah orang dia letak rempah kari. Okey, jadi kita jumpa balik. Okey, kita letak daging. Daging 2 kilo Tadi dah letak daging kan, jadi air daging keluar. Okey, biarkan dia sebati dengan bumbu-bumbu rendang tu, daging tu. Sekejap kita jumpa balik. Okey, kita letak santan. Ni santan kelapa segar. Lama ni. Santannya penuh. Okey, biarkan dia mengelegak dan kering. Jadi kita jumpa balik. Okey, kita letak garam. 1 sudu teh dulu, supaya garam tu masuk ke dalam daging. Sedikit gula. Orang Minang tak boleh gula, dia orang tak suka gula. Dia orang tak suka makanan manis. Tapi saya Minang KL. Kalau arwah abah saya, dia dekat Batu Sangkar. Kalau belah bonda saya, dia dekat Pariaman. So saya anak jati Minang. Tapi tak pandai cakap Minang, boleh dah sikit-sikit. Okey, biarkan dia mengelegak. Jadi kita jumpa balik. Air daging dah keluar dah, air daging. Dia cair balik dah.
Dia dalam 2 jam ke 3 jam ni nak keringkan dia. Okey, sekejap lagi kita jumpa balik. Okey, ni daun lemon purut. Keluar minyak, nampak dia keluar minyak dah. Lagi sikit, kita nak bagi kering lagi sikit. Ni minyak dah keluar. Minyak ada dah keluar dah. Okey, sekejap kita jumpa balik. Saya keringkan lagi sikit. Rendang padang kita dah masak. Minyak dah keluar dah. Okey, selamat mencuba ya resipi daripada Masak Apa Kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen, sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Okey, sekejap lagi kita tengok dia punya kelembutan dia. 3 jam setengah. 3 jam setengah. Okey, kita tengok kelembutan daging dia. Okey, ni dia. Lembut.